Hai, meriah sakan nampak sana tu tengah bersidang. Tajuk apa agaknya orang tuaku dengan Pak Ngah sedang bersembang. Rancak macam bergelak tawa. Siap. Jelas dengar nama aku disebut dengan si Polan anak si tu. Memang sesuai sangat bagai pinang di belah dua. Apa maksud orang tua aku ni? Entah mereka ni tengah berbincang nak carikan calon isteri untuk aku. Tak boleh ni, mana boleh macam ni. Bab jodoh hidup sampai hujung nyawa ni. Seharusnya orang tua aku terlebih dahulu kena bermesyuarat dengan aku dulu. Mana boleh main cari macam tu tanpa pengetahuan aku. Buatnya tak sesuai dengan apa yang aku nak. Yang datang gedempul, cinonek. Nanya. Tak boleh ni. Aku ni kalau dilihat boleh tahan ketampanan yang ada, yang Tuhan anugerahkan padaku. Ala-ala gaya Bollywood, iras-iras hero-hero Hindustan lah. Makanya dis aku ni tinggi, mahal. Pastinya putri idaman aku yang punya, yang cantik, lawa, redupan wajah berseri-seri berpelangi duniaku dengan senyuman yang memukau jiwa, raga kalbuku pun. Yang tinggi tak apa, tak mudah. Seakan-akan akulah yang berkulit putih tak penting, yang penting hitam manis, pandang tak jemu, mata lentik. Tapi tak mungkin orang tua aku nak pelekehkan aku lah. Mesti dia nak pasangan tu aku ni dah menepati cita ni. Kata orang tua, kata orang tua lah, pasangan kalau dipilih orang tua ni memang terbaik.